Video kali ni nak buat santai-santai je sebab saya nak bersihkan bekas ni. Saya nak buang ada kekotoran kat bawah tu, sedut, keluarkan air sikit dengan keluarkan anak ikan dalam ni, mana yang dah besar tu. Masukkan kat sebelah. Mana yang tanya berkenaan ikan kaloi ada lagi ke tak? Ikan dah habis Dalam ni ada ikan ni. Ni ikan tak jual. Cuma ikan dah habis lah. Kita tunggu dua bekas ni. Ikannya besar, kita masuk sini. Mungkin akhir bulan 8 ke saya tengok. Saya buka balik tengok dah besar ke belum. Ataupun bulan 9 ataupun bulan 10 macam tu. Ni video santai-santai je bersihkan bekas ikan. Baik, saya dah buka. Dah menyauk. Ni hasil saya sauk lah dekat bekasnya ni. Dah boleh tengok. Ni ikan yang saya masukkan. Saya maksudkan nak bawa keluar ni ikannya. Kau jangan laju. Ni lah. Ikannya panjang dan laju. Dah boleh tengok. Tak boleh duduk diam. Boleh lah anda dah tengok tu. Dalam masa yang sama ada ikan sepat. Tapi sepat ni saya masukkan balik lah kat bekas ni. Sekejap lagi saya nak bawa keluar ikan kaloi pula nak tengok. Saya dah bawa keluar ikan. Ni ikan yang besar saya tak jual tu. Kalau yang bekas ni lah. Anda tengok sebelum ni yang saya kata ada ikan besar tu. Ni lah. Ada kampung, Sabah, kaloi emas. Ni 3 ekor ni. Saya tengok semua okey. Ikan okey. Sisik semua okey. Jadi tak ada masalah. Kampung, Sabah. Sabah ni garang sikit. Sabah, kaloi emas. Ni 3 ni tak jual Saja nak tunjuk je. Sekejap lagi kita keluarkan ni pula. Ni lagi besar. Baik, ni bekas terakhir Saya nak tengok dia punya sisik okey ke tak semua. Ni tengok semua okey. Anda boleh tengok lah besar ikannya. Sepanjang-panjang bekas ni. Ini. Kepala dia. Dagu dia ada. Okey. Ni pun sama. Kepala, dagu. Okey. Sabah yang hari tu. Saya buat video tu. Tinggal 3 ekor ni je. Ni paling besar lah yang saya ada. Okey.